Associate Profesor Dr. Ismail Lutfi selalu berhujah dalam kuliah dan ceramah beliau bahawa beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang beliau maksudkan itu bukan sahaja sabda Nabi Muhammad SAW, tapi juga asar atau kisah warisan sahabat. Kenyataan ini pada asasnya adalah betul dan tidak siapa pun boleh nafi. Namun jika dinilai apa yang beliau kata itu dalam realiti atau ada nyata dan tengok contoh yang beliau bagi atau buat atau suruh orang lain buat ikut dia, tidak selari sama sekali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul tersebut. Contohnya seperti saya sebut dalam video yang lalu, beliau suruh orang ramai puasa dan raya ikut Saudi, bercanggah secara mafhum dengan Al-Quran, mengikut kata para ulama, bukan secara qat'iyah, secara huraiyah, secara tafsir, secara ijtihad para ulama, dan juga tidak selari dengan hadis. Begitu juga tidak selari dengan fiqh, terutama fiqh Imam Syafi'i dan mazhabnya. Malah bercanggah juga dengan pandangan dan fatwa beberapa ulama salafi Saudi yang terkenal seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lain lagi. Semua ulama salafi Saudi itu suruh orang Muslim berpuasa dan beraya ikut negara mereka masing-masing. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ini saya nak fokus dengan menumpukan kepada masalah ikhtilaful matali' atau perbezaan tempat terbit anak bulan yang ditolak oleh Dr. Ismail Lutfi. Yang ganda dan peliknya, Dr. Ismail Lutfi ini mendakwa dia adalah bermazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Bukan setakat itu, beliau juga dengan jelas mendakwa bahawa Imam Syafi'i itu sendiri adalah sebenarnya menolak ikhtilaf matali' tu. Imam Syafi'i ni zaman tak ada teknologi pun sekarang tu dia tak nampak dah bersalahan matla'. Kita zaman penuh dengan teknologi ni, kita duk kalut dengan matla' lagi. Wasa malu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Imam Syafi'i mai hendua dengan matla'. Pada pembacaan dan penilaian saya, pandangan Dr. Ismail Lutfi ini tidak betul. Wallahu a'lam, mungkin saya silap. Jika sesiapa ada tahu dari kitab Imam Syafi'i mana dia kata begitu, tolong bagi rujuknya kepada saya. Terima kasih. Sebenarnya betul Imam Syafi'i tidak pernah berkata tentang ikhtilaf al-matali', perbezaan tempat tubik itu dia tak ada kena kata. Dalam kitab dia dan kitab-kitab lain, kerana pada zaman beliau tidak timbul istilah macam itu. Tapi pada waktu sama, Imam Syafi'i juga tidak berkata tentang ittihad al-matali', kesatuan tempat terbit anak bulan yang menyebabkan mana-mana negara, mana-mana tempat, mana-mana negeri tengok anak bulan kena raya, kena puasa, semua dia tak ada kata juga. Jadi ikhtilaful matali' dia tak kata, ittihadul matali' pun dia tidak kata. Siapa nampak dana wajib puasa seluruh dunia. Imam Syafi'i imam sendiri zaman dia tu zaman 1400 tahun dah, zaman utah zaman dia mai hendulah. Saya tidak nafi pandangan Dr. Ismail Lutfi ini, tetapi saya minta bukti dari kitab mana Imam Syafi'i kata begitu. Sebab tak ada tepat laktan dari sunnah Rasulullah SAW hai cap untuk nak pegang dengan dia, tak ada. Mari belakang ni jadi yoyek mari matalik belakang ni. Subhanallah, syaitan yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Ini juga tidak betul. Bukan teruk setan kerana berpuasa dan beraya ikut tengok anak bulan negara sendiri. Sebab ada hadis Quraib dalam kitab Sahih Muslim. Ini dia nas hadis Quraib dalam kitab Sahih Muslim itu. Dengan itu, tidak betul kata Dr. Ismail Lutfi tidak ada dalam sunnah atau dalam hadis, kecuali beliau tolak hadis Quraib itu. Nampaknya saya kena baca satu persatu. Minta maaf dah, panjang sikit. عن كريب مولى ابن عباس قال إن أم فضل بنت الحارث
بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya daripada Quraib hamba kepada Ibn Abbas, beliau berkata bahawa Ummul Fadl bintil Haris telah mengutusnya kepada Muawiyah di Syam. Dia berkata, maka aku pun tiba di Syam, lalu aku menunaikan keperluan Ummul Fadl. Dan masuklah Ramadan ketika aku berada di Syam. Lalu aku melihat anak bulan pada malam Jumaat. Kemudian aku datang ke Madinah pula pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku. Kemudian beliau menyebut tentang anak bulan, lalu berkata, bilakah kamu melihat anak bulan? Aku berkata, kami melihatnya pada malam Jumaat. Dia berkata, iaitu Abdullah bin Abbas, adakah engkau sendiri melihatnya? Aku menjawab, iaitu Quraib. Quraib berkata, ya, dan orang ramai juga melihatnya. Lalu mereka berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa. Maka dia berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, dia kata. Maka kami akan terus berpuasa sehingga kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihatnya, iaitu lihat anak bulan. Maka aku berkata, tidakkah engkau memadai dengan ru'yah, dengan hak tengok anak bulan itu di Syam, iaitu Muawiyah, dan puasa nak cukup kan seperti Muawiyah buat, dan orang ramai di situ pakai puasa? Dia berkata, iaitu Abdullah bin Abbas, tidak, begitulah Rasulullah memerintah kami. Kenapa hadis ini penting dalam mazhab Syafi'i dan para ulama dalam mazhabnya? Kerana perbezaan tepat tu boleh memberi kesan kepada hukum. Tidak wajib ikut ru'yah negeri yang jauh, lalu menetapkan kaedah i'tibar ikhtilaful matala' inda taba'udi, iaitu mengambil iktibar perbezaan tentang tempat terbaik anak bulan ketika berada di negeri yang jauh. Jadi hadis inilah menjadi salah satu dalil utama mazhab Syafi'i. Ia menunjukkan amalan Ibn Abbas tidak menyatukan ru'yah, tengok kena puasa semua dak. Daripada ini lahirlah teori ikhtilaful matali', perbezaan tempat tengok anak bulan dalam mazhab Syafi'i. Akhir sekali saya nak tanya, kenapa Dr. Ismail Lutfi menolak hadis Quraib dalam kitab Sahih Muslim ataupun tak berhujah dengan hadis Quraib ni? Apakah ia bukan sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat, iaitu Abdullah bin Abbas, yang selalu Dr. Ismail Lutfi doayak kepada kita, ia merupakan sunnah yang kita kena pegang? Ada sambungan berkenaan ikhtilaful matali', perbezaan tempat terbaik anak bulan, bukan saja boleh memberi kesan kepada hukum agama, tetapi juga boleh memberi kesan kepada perubahan kejadian-kejadian alam menurut sains atau wityasat. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.